Sayang kalau orang-orang Melayu tak kenal pulau ni. Terutamanya orang-orang Melayu dari Johor, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Pulau ni kecil je, tapi dalam pulau ni banyak sangat tersimpan tentang sejarah Kesultanan Melayu pada satu ketika dahulu. Walaupun pulau ni kecil, tapi pulau ni pernah menjadi pusat pentadbiran kerajaan Johor, Pahang, Riau Lingga pada abad ke-18. Nama pulau ni adalah Pulau Penyengat. Pulau yang kecil ni berada di sebelah Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Walaupun di Indonesia, tapi penduduk pulau ni berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu seakan-akan orang Melayu di Malaysia. Kalau datang Penyengat, jangan lupa singgah beli otak-otak kami. Buat orang Johor yang ada di sana, nanti kalau datang ke Pulau Penyengat, jangan lupa singgah di kedai Kak Tina ya, bikin beli kuih drum-drum. Di sini juga berdirinya Masjid Raya Sultan Riau yang mana struktur bangunan masjid ni dibina dengan penuh makna. 13 anak tangga di pintu utama yang melambangkan jumlah rukun solat, 7 pintu di bangunan masjid yang melambangkan jumlah ayat surah Al-Fatihah dan 17 kubah keseluruhannya yang melambangkan jumlah rakaat wajib pada setiap hari. Dalam pulau ni tak ada kereta. Penduduk kampung di pulau ini bergerak menggunakan motosikal. Kalau pelancong datang, ada beca yang dikendalikan oleh orang kampung. Selain dari nama Pulau Penyengat, pulau ini juga pernah dikenali sebagai Pulau Air Tawar. Pulau yang sangat kecil ni dikelilingi air laut, tapi pernah menjadi sumber air tawar kepada kapal-kapal besar yang berlayar di sekitarnya. Disebabkan kisah pelayar kapal diserang oleh penyengat waktu mengambil air di sini, nama pulau ini digelar sebagai Pulau Penyengat. Di bawah balai adat yang berada di pulau ni, terdapatnya perigi tua yang masih mengeluarkan air mineral yang bersih dan boleh terus diminum. Balai adat ini pula dibina untuk menggambarkan suasana istana Raja Melayu zaman dulu. Kalau melawat balai adat ni, boleh sewa baju. Dengan kadar sewaan sekitar 7 hingga 8 ringgit sepasang baju, boleh bergambar di singgasana raja dengan pakaian pahlawan Melayu dulu-dulu. Makam tuan punya pulau pun ada dekat sini. Pulau ini dimiliki oleh Engku Puteri Raja Hamidah. Engku Puteri dapat pulau ni dari Sultan Mahmud sebagai hadiah ataupun mas kahwin sempena perkahwinan mereka. Banyak lagi kisah-kisah sejarah yang ada dekat pulau ni. Antaranya Gurindam 12 yang ditulis berdasarkan sunnah dan hadis dari tokoh ilmu iaitu Raja Ali Haji. Makam tokoh pahlawan Melayu iaitu Raja Haji Fisabilillah yang mempertahankan hak Melayu dari penjajah. Dan macam-macam lagi perkara yang orang-orang Melayu perlu tahu tentang pulau ini. Dalam pakej percutian Batam Klasik 4 hari 3 malam dari Gemilang Rasa Travel, ada itinerary melawat Pulau Penyengat ni. Nak join trip percutian dengan kami? Hubungi je tim sales kami di Gemilang Rasa Travel, Umrah dan Haji.